Sebab macam Ana cakap tadi, Anwar Ibrahim dia memang clueless dengan apa yang dia buat. Dan tambahan pula kita ada, yelah mungkin zaman Mahathir, zaman Najib dulu, kita macam Najib dulu dia memang dia memang ekonomis. Zaman Mahathir dulu dia ada orang-orang yang bagus dalam ekonomi apa semua kan, so diorang boleh ada juga dia punya perancangan untuk mengawal krisis ekonomi. Pada zaman Najib dulu, ingat tak masa kita ada krisis ekonomi yang rakyat tak rasa pun, disebabkan oleh polisi ekonomi yang dibuat oleh Najib ketika itu. Tapi macam sekarang ni, apa yang Anwar Ibrahim buat, dia tak ada polisi ekonomi untuk menjana domestik ekonomi kita. Dia yelah macam Ana cakap, memang dia clueless, dia tak tahu nak buat apa. Belum apa-apa dah kau dah keluar dah statement tentang work from home. Apa benda? Sepatutnya sebagai melimitkan langkah orang nak keluar. Sepatutnya work from home ni macam dulu, kalau masa zaman COVID dulu, masa Muhyiddin buat apa semua ni, kita rakyat faham. Sebab masa tu adalah outbreak kan, COVID outbreak kan. So kita faham benda ni, kenapa kita tak perlu keluar rumah apa semua. Itu pun 2 tahun lebih. Dan sampai rakyat ni merentan-rentan dah nak keluar rumah sebab tak boleh. Kalau ikutkan mungkin kita akan kena kuarantin lagi lama kan. Dan yelah, sebab rakyat tak boleh keluar tanpa menjalankan aktiviti ekonomi. Tengok masa zaman COVID berapa banyak bisnes yang tutup dan berapa banyak yang struggle juga pada ketika itu kan. Tapi untuk yang sekarang ni, yang berperangnya adalah Iran dengan Israel kan. So of course bila isu global ni, dia akan affect kepada Malaysia, sebab Malaysia bukanlah satu negara yang besar macam China apa semua. Even China pun affected kan. Tapi sebagai seorang Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, yelah dia Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri, dia sepatutnya bila dia dah memimpin negara ni, kau ada tim kau punya ekonomi kan. Kau carilah ekonomis yang hebat macam Najib buat dulu. Apa kita nak buat dalam kita keadaan dalam krisis sekarang ni. Tapi saya percaya juga Aidil, kalau katalah ada ekonomis idea yang hebat pun, kalau kau dapat Perdana Menteri yang macam Anwar Ibrahim, mementingkan diri sendiri sebab dia nak jual nama dia seorang Perdana Menteri yang hebat, kita takkan dapat selesai pun masalah ni. Walaupun kita ada ekonomis yang profesional ke, yang hebat ke, yang bagi idea yang bagus ke. Sebab saya rasa kalau Anwar Ibrahim ni dia dengar cakap ekonomis dia kan, kita ada ramai ekonomis yang hebat dalam kerajaan kan. Saya rasa mungkin dah ada dah plan ekonomi, polisi ekonomi yang kerajaan buat. Betul.